guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini sekejap berapa bulan? Jom tak ingat. 17 November 2025. So, yuk berada di Ipoh lah. Seperti biasa di SHL Coachwork, tempat pembuat badan bas yang tersohor di Malaysia. So, hari ini yuk dapat jemputan dan berkesempatan nak review sebuah bas baru daripada Johor. Nampak tu, nama dia Kaimal Southern. Southern tu orang kata selatan lah kan. Selatan tu maknanya negeri dari Johor lah. Johor Melaka. Tapi yang ini daripada selatan, iaitu daripada Johor. So, jom kita review apa yang ada pada bas yang terbaru ni Bas Kaimal Southern Travel and Tour Sdn Bhd, versi The Arc series yang dibuat oleh SHL Coachwork. Kita tengok rim dia, memang berkilat. Biasalah kalau geng-geng Johor kan, tak kira bas baru ke bas lama, dia orang punya hashtag tak kilat tak kawan, macam tu. So kali ini untuk The Arc series ini telah tersedia dengan rim chrome rim chrome di bahagian belakang, dan kita tengok rim chrome di bahagian hadapan. Bukan Alco, tapi jenama dia tu dia, KH. Okey, daripada rim kita tengok apa yang ada di bahagian sisi bas ini. Bas yang warna wajib untuk bab siaran seperti biasa, warna putih dan juga warna hijau, dan mempunyai taburan warna merah jambu ataupun pink So ada beberapa color merah jambu lah. Ada slow, ada pekat sikit, ada terang. So nampak kan, dengan font yang sangat terang, sudah pastinya daripada jauh lagi kita dah nampak gandingan warna yang mantap, merah dan juga warna hitam yang tertulis Kaimal Southern, dan kat bawah tu tulisan kecil Travel and Tour Sdn Bhd. Okay, daripada bumper bawah ada exhaust tipu-tipu. Kita perlahan-lahan kita tengok bahagian belakang pula. So bahagian atas berwarna hitam dan mempunyai tulisan Kaimal Southern, dan tertulis Your Trusted Travel Companion. Macam pernah dengar, macam pernah baca lah tulisan ni. Okay. So yang ni nombor telefon dia. So siapa yang nak menggunakan perkhidmatan bas ke van ke yang disediakan oleh Kaimal Southern, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 012-769-5101 ataupun 012-252-8745, ataupun boleh hantar email kat diorang kaimaljohor@gmail.com. Malas nak hantar email, boleh layari laman sesawang www.kaimalsouthern.com. Okay guys, so tadi kita dah tengok bahagian luaran ni, kita dah tengok tepi, kita dah tengok belakang, kiri kanan, kita tengok rim dia pun berkilat kan, menggunakan rim chrome. Senang, terus luncur je. So sekarang kita tengok bahagian laman pula untuk bas Kaimal Southern ni yang membawa 44 penumpang pada satu masa. So kita tengok dulu tempat duduk ni berwarna hitam kelabu dan juga warna merah. So seat yang digunakan adalah dibuat oleh Orient nampak ni. Ini dia logo Orient di sini, dan trademark untuk Orient pastinya akan ada sedikit warna Orient lah kat sini. So kita tengok seat ini apa yang disediakan di setiap tempat duduk. Seperti biasa, seat belt, tali pinggang keledar. Tolonglah guna tuan-tuan. Kalau tak guna, RM300 melayang kalau ada penguatkuasa datang cek, tiba-tiba tak pakai, RM300 melayang. So kita tengok USB charger port dia berada di sini. Kita buka kejap. Okay, so ada USB biasa dan juga Type C kat sini. So ada jaring lah, boleh lah tuan-tuan letak barang-barang tuan-tuan kat sini. So jom kita tengok apa lagi yang ada di dalam bas Kaimal Southern ini. So ada dua buah televisyen, sebuah dekat tengah, ni dia, ada sebuah televisyen. So kat depan ada lagi sebuah kat sana. So tak apa, kejap lagi kita pergi, kita tengok televisyen yang di sini.
Okey, kita patah balik ke belakang. Kita tengok susunan seat yang berada dalam bas ini. 44 tempat duduk semuanya. Bahagian atas mempunyai luggage compartment yang tertutup So seperti biasa, dia akan ada penahan kat sini. So tuan-tuan boleh letakkan barang-barang peribadi tuan-tuan di sini. So tu TV dah tutup menggunakan sistem hidrolik ada sebuah televisyen yang kita tunjukkan tadi. So yang ini seperti biasa trademark untuk The Art Series, pastinya akan ada lampu neon ataupun lampu LED yang tertulis nama syarikat. Okey, sekarang jom kita tengok bahagian tempat duduk pemandu. Seperti biasa, yang ini bas menggunakan chassis Yutong. So steering berlogo Yutong, panel meter untuk Yutong, dan inilah susunan dashboard yang ada dalam bas Kaimal Southern ini. So seperti biasa, ada 2 buah monitor. Satu monitor untuk kamera 360 dan juga CCTV dalam bas, dan manakala satu lagi untuk entertainment. Dan gandingan 2 warna pada dashboard untuk bas ini, warna maroon dan juga warna hitam. So kita masih lagi fokus dekat tempat duduk pemandu, dan kita mesti tunjuk inilah dia welcome light yang tertulis The Art Quality and Craftsmanship. Okey, jom sekarang kita fokus dekat tempat pemandu juga. Belakang tempat duduk pemandu ni ada kompartmen yang kita boleh letak lah. Nak letakkan borang-borang dan sebagainya, boleh letak kat situ. So tu batang gear lah, sebab bas ni manual. Sekarang kita tengok, kita intake, inilah tempat rehat untuk pemandu, berada di sebelah pemandu utama. Sekarang kita tengok luggage compartment dekat bahagian bawah. So nampak besar kan. So yang ni di sebelah pintu penumpang. So seperti biasa, bas ni dikategorikan sebagai semi high deck. So luggage dia agak tinggi daripada bas single deck. Okey, sekarang kita tengok luggage yang sebelah pintu pemandu juga. So dia ada terbagi kepada 2. So yang ini dibuka secara manual. So ruangan ni untuk letakkan barang-barang pemandu, mungkin nyapu, baldi dan sebagainya. So yang ini menggunakan auto lagi. So kita dapat kompartmen kecil tu khas untuk barang-barang pemandu lah, untuk keperluan bas ini. So inilah dia bahagian luggage compartment untuk bas Kaimal Southern yang dibuat oleh SHL Cosworth yang menggunakan chassis Yutong Euro 5 dan menggunakan model The Art Series yang terhangat di pasaran. Okey, so inilah dia wajah penuh untuk bas Kaimal Southern JYG 8745. So nak betulkan parking kejap supaya kita boleh ambil gambar cantik sikit lah. Sambil-sambil tu kita tengok berkilat lah, memancur rim dia, ring chrome katanya. Okey, di kesempatan ini yuk nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Kaimal Southern yang sudi menjemput kita. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, seronok dapat kita jumpa dan juga reviewkan bas baru di SHL. Dan terima kasih juga SHL Cosworth kerana sentiasa memberi ruang dan peluang kepada legasi bas Malaysia dan juga Mr. Bas Yop DM untuk berkarya di sini. Dan semoga terus sukses Kaimal Southern, dan semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.